satu je lah. Demi cinta ini. Penglibatan Datuk Seri Siti Nurhaliza sejak hampir 20 tahun dalam bidang seni, di samping memenangi lebih 300 anugerah dan penghargaan daripada dalam dan luar negara, telah menjadikan beliau sebagai antara satu-satunya penyanyi yang paling berjaya dalam sejarah industri hiburan. Di atas jasa dan kejayaan beliau sebagai seorang penyanyi, penulis lirik, pelakon, penerbit rakaman, pengacara, juri dan ahli perniagaan, telah melayakkan beliau diberi penghargaan melalui pingat Darjah Kurnia, Datuk dan Datuk Seri. Di atas segala usaha, pencapaian dan bakti beliau selama ini sekaligus membuktikan bahawa Datuk Seri Siti Nurhaliza adalah seorang negarawan yang terulung dalam bidang seni hiburan tanah air. Siti Nurhaliza ataupun seorang Datuk Seri Siti Nurhaliza, satu ikon yang mewakili bidang seni budaya khususnya melalui bidang seni suara. Kemunculan beliau ini memang agak mendadak dan menggemparkan masyarakat, khususnya di Malaysia dan kemudian juga di negara jiran, di negara luar. Kerana saya melihat ada kelebihan dalam soal anugerah yang dikurniakan oleh Tuhan, suara kemerduannya, kehebatannya. Bagi saya yang lebih penting, beliau ini mempertahankan seni budaya tradisi. Tentu sekali berdasarkan kejayaan beliau, beliau digelar penyanyi nombor 1 Malaysia, tidak lain dan tidak bukan bagi saya Datuk Seri Siti Nurhaliza binti Tarudin. So far, susah nak kejar lah pencapaian dia, bakat semula jadi. Penghargaan lah. Sebab orang-orang macam inilah yang patut kita hargai, walaupun kita nampak seni ni ada satu hiburan. No, seni ni telah banyak berjasa kepada masyarakat sebenarnya. Tanpa disedari, walaupun dia suka ke tak suka, dia hidup dengan seni ni. Dia membesar dengan seni ni. Lagu yang disukai, penyanyi yang disukai, betul tak? Melodi yang disukai, bunyian yang disukai. Itulah muzik untuk manusia. Datuk Siti memang seorang tokoh lah, terunggul kan. She has seen success in everything that she does kan, and the success comes from talent and hard work kan. So memang she's special, tokoh yang sangat special. To me, there's only one Siti. Even though yang semua nak cuba nak jadi Siti, I think it's a good idea kalau dia macam bercita-cita untuk jadikan successful macam Siti, tapi dengan style tersendiri. Tapi kita dalam bidang ni, kita dalam orang bidang seni ni tak pernah rasa puas lah. Saya rasa dia pun mungkin selagi dia boleh menyanyi, selagi ada orang hendak, dia akan menyanyi. Bukan maknanya kita menyanyi ataupun macam kita menulis, bukan kerana kita nak kalahkan orang, bukan kerana kita nak lebih. Aku nak lebih daripada yang aku capai, tidak. Saya rasalah kan, mungkin memang dia suka menyanyi. Sebab niat dia nyanyi dalam industri ni bukan pasal populariti. Niat dia memang, aku rasa aku ada art tu. Dan aku rasa aku tahu apa yang aku nak. Hargailah dia semasa hayat dia masih ada, di atas sumbangan dia kepada negara, kepada dunia seni. I've got saya tidak ada halangan. Ramai yang menyanyi Kak Siti sehingga ke hari ini, dan mendoakan Kak Siti semoga berjaya, bahagia hingga ke jannah. Kenapa kau menjadi Siti Nurhaliza? Kerana ketulusan, berani dalam lembut berbicara, nyaring dalam lembut nyanyi,
Wahai seniwati, kau inspirasi kami yang cinta seni. 300 anugerah dan penghargaan. 250 buah lagu. Penyanyi yang paling laris dan berpengaruh. Tidak menjadikan kau angkuh menongkat langit. Namamu terus mekar mewangi di persada seni. Aku